Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 620. Pentafsiran ayat 31 hingga 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sadaqallahul azim. Fala saddaqa wa la salla. Dia yang ingkarkan hari akhirat itu tidak membenarkan Al-Quran dan dia tidak pula mengerjakan sembahyang. Walakin kazzaba wa tawalla, akan tetapi dia mendustakan dan berpaling tadah. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah. Aula laka fa aula, sudahlah dekat kepadamu kebinasaan, sudahlah dekat. Jika kita masih ingat, surah yang kita baca ini namanya Suratul Qiyamah. Pada awal surah berbicara tentang kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamahu bala qadirin ala an nusawwiya banana. Manusia yang ingkarkan hari akhirat itu, dia merasa susahkah untuk kumpulkan tulang-tulangnya semula pada hari kiamat nanti, sedangkan dia datang dahulu daripada tiada kepada ada. Ini kan datang pula pada hari kiamat daripada ada kepada ada. Sukarkah? Jika mereka berfikir dengan tenang, tanpa dipengaruhi nafsu, tanpa dipengaruhi oleh pemikiran kufur, dia akan mengatakan ini lebih mudah daripada pada dahulu. Dahulu susah, sekarang ini lebih mudah lagi sebab bahan-bahan sudah ada, barukan semula sapu cat saja. Besok
ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamahu bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami telunjuk mereka kami boleh bangkitkan semula dengan urat yang sama, ibu jari mereka. Manusia merasa sulitkah? Tidak sulit. Tapi mengapa mereka engkarkan hari akhirat? Dahulu kita baca, kalla, bukan kerana mereka fikir susah, tetapi yang mereka ada pada mereka tuhibbunal ajilah, mereka kasihkan dunia, mereka mahu dunia, mereka tidak mahu akhirat. Akhirat ni lambat, mereka mahu tunai semuanya. Tunai, hutang tak mahu. Ini beri hutang kepada Allah, dia akan bayar pada hari akhirat. Walaupun orang kaya bila dia berhutang, dia tak tipu sebab dia kaya. Allah Subhanahu wa taala aghnal aghniya, paling kaya antara yang kaya. Dia memiliki langit dan bumi, dan perisian langit dan bumi semuanya milik Allah. Kalau dia kata dia nak bayar dengan 10 kali ganda amalan kita, maka itu jangan fikir susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ada penyakit padanya, tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, dia tinggal hari akhirat. Jadi ayat yang kita baca ni ada hubungan dengan perkara ini lagi. Fala saddaqa wala salla, dengan sebab dia mahukan segera dunia segera, dia tidak membenarkan Al-Quran dan tidak pula bersemayang. Satu makna. Fala saddaqa wala salla, dia tidak memberi dan berderma, dia tidak bersedekah dan tidak sembahyang. Kerana dia mahukan dunia yang cepat. Bersedekah pahalanya pada akhirat. Di dunia ni habis, wang yang ada dalam poket habis ataupun kurang. Jadi oleh yang demikian, dia perkara yang dia tak suka sekali bersedekah lah. Bersedekah tak mahu, puasa tak mahu kerana ni lapar. Ibadat lapar, baik ambil ibadat kenyang daripada amal ibadat lapar, katanya. Satu. Yang keduanya, dia tidak semayang, tak semayang, berderma pun tidak, semayang pun tidak, bersedekah pun tidak. Jadi inilah dia ciri-ciri orang yang tuhibbunal ajilah, mahukan dunia yang segera, mahukan dunia yang segera. Apa yang ada dalam tangan mereka adalah hak mereka yang suka untuk dikeluarkan atas nama sedekah, atas nama berderma, atas nama amal jariah dan sebagainya. Al-Quran menyebutkan dua perkara orang yang bila dia sukakan akhirat, dia fikir hari akhirat, dua perkara. Pertama, sadaqah, dia beri sedekah. Jadi bersedekah dengan ikhlas, tidak akan pulang lagi, tak akan pulang, malah dia tidak akan sebut berapa dia beri. Hatta tangan kiri tak tahu apa yang diderma oleh tangan kanan, tak tahu. Begitu sekali ungkapan Nabi, kiasannya begitu mendalam, begitu mendalam. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini dia orang yang bakal dapat berteduh di bawah naungan arasy. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang menderma, salah satu daripada 7 ciri pada akhirat, orang yang menderma lalu disembunyikan dermanya itu, tidak diketahui orang, sedikitkah banyakkah tak kira, tak beritahu, atas nama apa sekalipun tak tahu orang. Hatta tangan kiri tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan, memberi tentunya dengan tangan kanan, tangan kiri dia bergerak, dia bekerja sama sangat erat. Tetapi manusia tidak tahu sebenarnya, tangan kiri tak tahu berapa yang kamu bagi. Derma yang seumpama ini dilakukan oleh orang-orang yang seperti Umar, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama. Ikutilah jejak mereka, bagaimana bersedekah, bagaimana menderma. Bagaimana menderma. Kalau kita menderma, kita tak ungkit lah, tak ungkit. Duit masjid banyak tapi bakhil, bolehkah kita macam tu? Bolehkah? Kalau kita orang yang memberi, kita beri sajalah, kita beri. Kalau kita percayakan kepada mereka untuk memimpin, kita beri sajalah kepadanya. Kalau nampak bakhil sangat, kita buka, boleh. Tapi mengungkit-ungkitkan, la tamnun tastaksir, jangan anda bangkit untuk awak mendapat faedah lebih daripadanya. Tak ada. La fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh.
Kemudiannya itu ke pertama, ini bekalan untuk akhirat. Berdermalah, sedekah jariah lah. Mudah saja nak beri sedekah jariah sekarang ni. Boleh sedekah jariah atas talian, datang masjid dia ada tonton, tak payah jumpa dengan sesiapa, ada peti-petinya, masuklah dalam tu. Masjid nak besarkan pula ni lepas pada ni. Jadi kita rasa kita mengalu-alukan, kerana inilah amal jariah yang boleh kita sokong dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ciri orang yang utamakan dunia, dia tak semayang. La salla, dia tak semayang. Semayang ni buang masa. Kalau kita pergi ke pejabat, pergi buat kerja, kita dapat untung lebih. Meniaga, kita dapat untung lebih. Kita teruskan meniaga, kita meniaga sampai lupa buka puasa. Tak apa lupa buka puasa, tapi lupa ke semayang asar tadi. Buka kedai kita sebelum asar lagi, kemudian terus sampai kepada maghrib, sampai pada mana salat asar. Tak apalah tak buka puasa, tak apa, tapi asar buka puasa tu dunia. Jadi ini ciri. Tengok, Al-Quranul Karim mempunyai hubungan daripada satu ayat pada satu ayat, dan kumpulan rangkaian ayat yang kita baca ini yang terakhir, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta, akhir dengan awalnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Fala saddaqa wala salla, dia tidak bersedekah dan dia tidak bersembahyang. Dua amalan ini mempunyai hala tuju yang berbeza. Sedekah ni hak masyarakat, hak orang miskin. Sedekah beri derma hak orang miskin. Berada di dalam poket orang kaya. Orang kaya, apa yang ada di dalam poketnya itu hak orang miskin. Mana bila disebut hak, kalau dia pegang kita tengah jalan, dia ambil barang dalam poket kita, seolah-olahnya Islam tidak akan mengenakan, tidak akan menganggap bahawa kes ini jenayah. Tidak. Sebab hak mereka. Nasibnya Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam poket orang kaya, orang yang berada. Jadi dengan itu kita seolah didorong oleh Al-Quranul Karim. Apabila memberi, kita memberi haknya, bukan kita memberi hak kita kepadanya. Tak, mereka mengambil pulang hak yang ada pada kita. Pertama, ini hak masyarakat. Orang sebutnya ni bukan Quran yang sebutnya, hablum minallah wa hablum minan nas, tali dengan Allah dan tali dengan manusia. Sembahyang tali hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hidup dua perkara ini, hubungan dengan masyarakat kita pun baik. Mengapa tak baik kalau kita beri sedekah, kita pulangkan hak orang, pulangkan sedekah, kita berderma, banyakkan sikit tak kira lah. Kan orang baik, orang sayang. Kalau dia tak ada orang tanya pergi ke mana, lama tak ada. Tapi kalau orang bakhil, orang tak tanya pergi ke mana, dia mati dah berkali. Misalnya orang akan cakap macam tu. Tapi kalau orang murah hati, orang bertanya ke mana dia pergi, dia sakit ke, untuk kita ziarahnya, kita kalawatinya. Wala salla, dan dia tidak sembahyang. Hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertalian antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita bila kita sembahyang, kita bisikkan sesuatu kepadanya. Kita bisik kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini bisik antara kita dengan Allah. Bisik ini kalaupun kita baca, kita tak baca, tapi hati kita baca. Pasal setengah mazhab dia kata tak payah baca bismillah, tak payah baca, dengar saja imam baca. Jadi kalau kita tak payah baca saja, bukan makna kita khayal. Dan semayang kita duk khayal, merayau habis seluruh dunia ni. Tengah semayang, imam baca Fatihah, kita tak baca, kita merayau. Oh, itulah yang cerita pula. Tapi kalau kita dengar imam membaca berfaedah sebenarnya. Jika kita tadabbur pada ayat, kita juga turut bisik pada Allah bersama dengan imam. Itu maksudnya tak baca. Tapi jangan pulaknya cakap tak habis, tak payah baca Fatihah. Hadis kata tak payah baca. Baca dulu hadis tu. Hadis mana? Baca dulu hadis tu. Imam Syafi'i kata kalau hadis tu sahih, dia kata pendapat saya ni buang di tepi dinding pun tak apa, pakai hadis tu. Baca hadis dulu, baca hadis.
Bagaimana tafsiran Imam Syafi'i terhadap hadis itu? Betul ke tak sahih? Betul ke sahih? Betul ke tak sahih? Biar sampai ke situ. Biar sampai ke situ. Kita akan berpuas hati perkara ini berkaitan dengan amalan kita. Bukan orang cakap kita pun pakai confirm. Ya betul. Mana boleh? Ini perkara akhirat. Bukan perkara dunia. Rugi di dunia tak apa, tapi jangan rugi di akhirat. Fala saddaqa wala salla. Manusia, kita lihat muka surat 622. Manusia dijadikan daripada setitis mani yang jijik. Apabila manusia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, perjalanannya sesat dan tiada lagi pedoman yang menyuluh hidupnya. Dia tidak peduli, dia tidak bersedia untuk melaksanakan kewajipan dan tidak sedia memikul sebarang tanggungjawab. Bila tak ada hari akhirat, tak beriman kepada akhirat, dia tak beriman kepada bangkit semula, tak beriman kepada adanya surga neraka, tak beriman kepada himpun pada akhirat. Jadi apa tanggungjawabnya? Dia akan langgar saja, halal haram semuanya tidak dipedulikan. Ini gaya hidup orang yang tidak beriman pada akhirat. Gaya hidup semuanya boleh, tak ada benda yang tak boleh. Jadi kalau semuanya boleh, tidak ada kes jenayah, tidak ada apa. Sebab kes itu untuk menjagakan benda-benda yang boleh dan tak boleh. Undang-undang. Jadi bila kita hidup bebas kita boleh lakukan apa saja kerana kita tidak percaya bangkit semula, maka ini satu masalah yang sangat besar sebenarnya. Masalah besar yang menggugat keselamatan kita di dunia ini. Fala saddaqa wala salla, dia yang ingkarkan hari akhirat, dia tidak membenarkan Al-Quran dan tidak pula mengerjakan sembahyang. Sama ada kita kata saddaqa ini tidak membenarkan Al-Quran, ataupun kita terjemahnya dia tidak menderma, tidak memberi sedekah. Dua-duanya boleh diterima. Saddaqa satu perkataan yang membawa dua makna. Satu makna dia tidak membenarkan Al-Quran, ataupun maknanya sadaqah, maknanya sedekah, dia tidak beri sedekah, artinya derma. Tapi kedua-dua ini dengan maknanya benar. Sedekah sendiri itu makna benar. Dia tidak sadaqah, dia tidak membenar, dia tidak bersedekah. Kalau dia membenarkan adanya hari akhirat, dia akan bersedekah. Daripada sedekah dia juga terbitnya perkataan sadaqun. Sadaq artinya mas kahwin. Mas kahwin, seorang yang nak berkahwin, dia tidak akan bakhil untuk mengeluarkan mas kahwin walaupun tinggi berapa pun, sebab dia nak kahwin sungguh-sungguh. Tapi kalau dia pergi minta anak orang, dia duduk tawar tak ada duit, 10,000 tak ada duit, kuranglah sikit, berapa, 5,000, mana boleh nak tawar mas kahwin. Kalau kita betul-betul berani, masuklah. Kalau tak 10,000, 20,000, sejuta pun bayar. Itu namanya sadaqun, mas kahwin. Tatkala Imam Syafi'i, tatkala Ibn Umar bin Khattab pada zaman dia menjadi khalifah, zaman dia ini hak luas, zaman dia jadi khalifah, dia berkhutbah, dia harap, dia kata bagi mengelak masalah under two tak, anak dara tua. Bagi mengelak masalah ini, dia kata kurangkan mas kahwin. Dia harap rakyat-rakyat jangan tinggikan mas kahwin. Lalu seorang perempuan datang menyanggah pendapat Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, kamu menentang Al-Quran. Tidak, Umar kata tidak. Al-Quran menyatakan wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Al-Quran menyatakan mas kahwin boleh dibawa sepikul, 2 pikul emas. Sepikul, satu pikul ni maknanya dulu orang cakap pikul, kentar. Sekarang ni bukan pikul lagi. Bukan pikul lagi. Kita katalah maknanya harta yang banyak. Kamu bawa harta yang banyak, sebanyak mana kamu nak bawa harta, boleh kamu jadikan mas kahwin. Umar kata minta maaf kalau macam tu. Dia kata bawalah berapa banyak yang kamu nak bawa mas kahwin. Tak. Umar bin Khattab boleh ditegur ketika berkhutbah di atas mimbar, semata-mata ditegur oleh seorang wanita, seorang perempuan, kerana dia yakin bahawa Al-Quran boleh mengatasi pendapat Umar bin Khattab. Dan memangnya begitu. Umar mengaku, dia kata dia salah.
akhta'tu wa asabatil mar'atu, wanita itu betul cakap, perempuan itu, wa akhta'a Umar salah. Akhta'a Umar wa asabatil mar'ah, Umar salah, wanita itu betul. Jadi itu khalifah tinggi pada kita. Kita ni apa sangat, kalau apa sangat ni pun bila dia bercakap jangan bantah. Tak boleh lah macam tu. Boleh lah. Setengah mufassirin menafsirkan perkataan sadaqah di sini dengan erti tidak bersedekah dengan harta benda yang Allah kurniakan kepadanya sebagai bekalan untuk akhirat, dan tidak menunaikan sembahyang, la salla. Tetapi lebih tepat jika dirujuk kepada at-tasdiq, artinya membenarkan. Katanya lebih tepat lagi bila disebut membenarkan, artinya membenarkan Al-Quran. Dia tidak membenarkan Al-Quran meliputi banyak perkara. Artinya membenarkan, maksudnya membenarkan pengucapan lidah dengan amalan zahir dan pelaksanaan secara amali. Pengertian ini lebih luas dan umum kepada semua amalan kebajikan, termasuk sedekah dan infak. Infak maknanya derma, sedekah pun derma lah juga. Sembahyang yang disebut dalam ayat ini juga umum dan meliputi semua jalan hubungan antara manusia dengan Allah, bahkan juga dengan makhluknya. Sembahyang. Jadi kalau begitu hikmat menyebut dua perkara ini, saddaqa wa la sadda, mempunyai isyarat kepada hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala menerusi ibadat sembahyang dan apa jua ibadat seperti sembahyang. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dia tidak beriman, tidak mengerjakan sembahyang, ditafsirkan pula dengan walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi dia mendustakan dan berpaling tadah. Tidak membenarkan iman dan tidak mengerjakan sembahyang pada hakikatnya meliputi dua perkara yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu pertama, mendustakan kebenaran dengan melaksanakan amalan yang bertentangan agama, dan kedua, tidak mengadakan hubungan baik antara dirinya dengan Allah dan manusia, bahkan merosakkannya dengan menyombong diri dan takabur sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut. Maknanya tidak semayang, tidak membenarkan artinya sombong, tak beri sedekah, tak beri nafkah, tak beri, ini sombong disebutnya dalam satu perkataan yang meliputi banyak makna. La saddaqa, tidak beribadat, la salla. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong, megah, sombong. Balik ke rumah dia tunjuk sombong. Orang tu minta sedekah dengan kita, sedekah, dia malah bekerja, minta sedekah dengan orang nak boleh jadi kaya bukan main. Yang dahulu perlu kecil, perlu besar, tiba-tibanya dengan mudah mari minta dengan orang, malas kerja, tak dapat duit, bekerjalah. Ini sombong namanya. Jadi sombong ni diberi dalam satu ungkapan, zahaba ila ahlihi yatamatta, dia balik kepada keluarganya menunjuk sombong. Yatamatta bahasa asalnya membawa erti geliat. Bila orang tu dia geliat ni, lambat ni, payah bangun ni, tidur ni, orang gerak tidur bangun subuh tapi dia bergeliat lagi, tu maknanya ada lagi tidur lah, dia tidur pula tu. Tapi kalau orang yang rajin, dah sedar tidur bangun terus, tamatta makna bergeliat. Kemudian kata dulu, banyak masa kita ambil pada hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.